Aku baru balik daripada Japan dan inilah kasut-kasut yang customer order. Okay, hari ni bukan kasut bola lah. Hari ni nak review Adidas Evo SL. So ada dua warna yang aku jumpa. Satu ialah warna hitam dengan stripe putih. Dan ini ialah warna putih dengan stripe hitam. Okay, so kasut ni dengar cerita dekat Malaysia sold out. Nak cari kat mana-mana tak ada, online tak ada, retail tak ada. Tapi dekat Japan memang banyak lah. Lagi-lagi warna putih. Warna hitam ni banyak dah habis. Lagi-lagi size yang hot kan, memang banyak habis lah. Rupanya kasut ni memang kasut running yang hot ramai juga orang tanya. Cantik pun jatik di sana. Simple je. It's a black shoe with a white stripe. Simple je. Aku sendiri pun tak pernah ada kasut ni, jadi aku pun tak tahu. Tapi daripada segi bila pegang ni quite ringan, nampak plush dia pun quite sedap. Nampak tu, dia punya tapak ni buat daripada Continental, yang buat tayar kereta tu. Tayar kereta punya material ataupun teknologi digunakan kepada kasut ni. Gila lah kan. Ni warna putih. Ada orang suka warna putih. Putih ni cantik. Kalau dijaga memang cantik. So mana satu pilihan korang? Korang nak mana? Nak ambil mana ni? Nak ambil mana? Ambil ni lah. Kalau korang lah kan, korang nak ke Adidas Evo SL ni? Warna hitam ke warna putih?